Sambungan. Ikut kan saya nak letak anak tilapia kat dalam ni tau. Tapi sebab bau ikan mati ni takut bahaya sebab amonia tinggi boleh membiak. Dan ini sauk bauru saya. Kenapa saya beli sauk? Sebab memang tak ada dah dekat dalam rumah saya ni. Banyak yang dah rosak dan kain reput guys. Okey, jadi kita try sup ikan lagu ni. Okey ni. Sekejap ya. Ni. Ikan lagu saya. Jadi tanpa membuang masa saya nak unboxing ikan. Mungkin saya akan letak anak ikan tilapia dalam ni dulu lah kot. Sebab saya punya ni tak predator, macam tak function sangat pun. Tapi kalau anak tilapia ni hilang, maksudnya ada lah tu yang makan. Tanya ikat Oscar lah tu. Ni. Jadi kita buka. Jadi sebenarnya anak tilapia ni dia boleh besar dengan sangat cepat tau guys. Dia dalam setahun tu dia mungkin dalam dah saiz dia untuk makan tu dah. Dia ada saiz untuk makan dah. Saiz yang boleh dimakan lah orang kata. Sekejap. Ni ikan dia. Sebenarnya benih dia ni sangat murah tau guys. Dalam RM10 kita boleh dapat, dalam RM3 kita boleh dapat 10. Kita lepas dulu. Pasti. Tapi tak ada lah yang tiba-tiba buat video ke apa ke. Saya tak niat buat video, takut lagi tiba-tiba ikan Oscar ni makan lah, tak tahulah. Jom. Saya kalau boleh nak bagi dia besar sebab boleh lah untuk saya makanan. Sebab ikan yang sebelum ni saya rasa tak satu pun yang sesuai tak dimakan. Bukan tak boleh, tapi takkan korang fikir logik lah, takkan nak makan ikan laga. Nak makan ikan tu uish, dia mengejar ikan goldfish guys. Ni bahaya ke guys? Sebab ikan goldfish saya dia dah tak ada pair dah. Ni tinggal berapa, tinggal seekor lagi. Ni sebenarnya kalau kau nak tahu dalam ekosistem kita, ikan ni dia berak banyak tau sebenarnya. Sebab tu lah dia ni ikan pendatang yang kau boleh katakan banyak masalah. Tapi okey je kalau kita jaga elok-elok dan tak lepaskan ke perairan yang terbuka. Bukan terbuka, semua tempat airan tak boleh. Hantar dah longkang pun tak boleh. Jadi kita lepaskan dekat tempat tu. Geng-geng ni. Tu. Jadi nampak macam dia orang selesa je. Ni sebab saya nak buat kolam ni macam ekosistem kecil tau. Jadi tak nak campur ikan kecil-kecil dulu lah. Ikan Oscar pun kecil lagi. Kecuali saya ada beli ikan yang besar, dia tak tahulah, macam dia seorang je. 2 ekor ni je yang sesat seorang. Spesies ni je yang saya sesat. Yang besar. Ya. Ni koi B tau. Jadi ikan ni sebenarnya ni untuk kolam tau. Tapi ni memanglah kolam. Tapi saya tak tahulah ikan ni dia sesuai ke tak dalam ekosistem yang saya buat sendiri. Nanti saya akan beli ikan pokok. Itu anak tilapia tu nampak macam okey je. Jadi je kita buka ikan ni. Ni guys, ikan koi. Dia sebenarnya belur tapi tak besar macam ni guys. Ni koi B. Besar guys. Okey, kita kena ambil yang dia berontor. Allah. Ni cantik guys, paling cantik saya rasa. Jadi kita bagi dia jalan dengan geng kawan dia. Pasal saya tengok dekat dalam kedai ikan tu pun dia tak pasang filter tau guys. Dia macam tu je. Tengok apa jadi kalau kita pegang.
Jadi ikan semua dah siap dieksekusi masuk dalam ni. Ni saut ni letak sini tu. Kalau kau nak tahu agak semua juga tempat ni sebab baru buka ikan kan. Jadi Oscar tak ada pun nampak macam buat perkara-perkara yang pelik. Tak ada nampak macam dia makan ke apa ke. Ni sebab dia orang baru je kot. Dia tengok anak tilapia ni dia senang meneroka guys. Mungkin dia akan cepat makan. Oh my god guys. Ikan mas selalunya dia tak akan makan ikan yang jauh lagi kecil pada dia. Tapi sebab dia nampak macam ikan-ikan baru kan. Ni tengok. Ui, ikan koi. Dia meligai ikan ni, ikan mas. Jadi ikan koi ni dia sebenarnya dia bukannya variant dia asal dia tak macam ni tau guys. Tapi dia cepat takut dengan orang. Dia variant asal dia bukan macam ni. Dia variant dia naknya dia color silver biasa dia tu juga. Saya nak bagi dia sesuaikan nak bagi masuk kayu tu. Tapi dia suka duduk kat sudut-sudut tu, tak apalah. Ni tidak dulu ada cermin tau, tapi dia kena simen sebab cermin ni dulu pernah pecah. Ini ikan mas. Tak tahu kenapa anak tilapia ni suka ikut goldfish ni. Ni ikan lago. Yang tengah jalan kat atas tu. Tak tahu dia orang terkejut apa ni guys. Tu ada Oscar. Jadi apa-apa kalau sebab saya rasa koi ni nampak macam tak selesa. Nanti apa-apa kalau dia mati ke apa saya akan update guys. Tapi harap tak mati lah pasal ikan cantik guys. Alah. Ikan sangat cantik. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.